Keguguran pula. Nyanyi lagu sedih sikit. Ni dekat parking Masjid Negara ni. Tapi ni dekat entrance yang ni, kena waste ni kot. Makan je kat situ. Ni kat bahagian tepi makam tu. Makam tu kan sebelah sini. Nah ni makam kalau bahagian Masjid Negara tu. Nah tu bahagian makam dia. Ni bahagian tepi ni. Food court dia. Ada Mulai itik serati, mulai ayam kampung lah. Nasi dagang, nasi kerabu ada juga. Okey, 7 QR boleh? Alhamdulillah. Oh yang ini dia punya gate betul-betul depan ni, Museum Kesenian Islam Malaysia. Jawi kat depan tu. Dia gate yang sebelah sini. Rasa macam jom lah, kita boleh pergi Taman Botani sekejap. Ini semua dekat-dekat ni. Semua dekat-dekat. Ada muzium percuma dekat-dekat kat sini. So kalau siapa fikir macam nak pergi Masjid Negara saja ke, boleh pergi sini, boleh pergi sana, boleh. Taman Burung ada atas ni, tapi kena bayar lah. Tapi kalau pergi ke Taman Botani KL ni, okey je. Semua ada kat situ. Kalau bawa anak-anak lah kan, hendaknya. Siapa yang suka aktiviti macam nak jalan-jalan dekat dalam taman, dalam tu dah cukup dah. Dah cukup memenatkan dah. Cuma standby lah bawa makanan. Sebab kat dalam tu tak ada. Jual-jual saya. Oh ada food court baru kat tepi jalan tu. Tak pernah cuba lagi. Tapi tak tahulah buka pukul apa. Jom lah, aku bawa korang pergi jalan ke sana. Sekejap jalan-jalan. Ini depan ni Bukit Aman ni, sebelah kanan ni. Kenapa kelabu handphone ni? Tak lap skrin ni. Ni masjid dekat Bukit Aman. Bukit Aman lah, belah kanan ni. Biasa kalau parking bertingkat kat sini lah. Ni apa nama dia? Ada juga restoran seafood, Bayu Seafood dekat dalam ni. Okey, baru ke? Bukan ni. Taman Botani Perdana. Taman Botani Perdana Kuala Lumpur. Salah satu tempat tumpuan pelancong juga kat sini. Sebab tamannya percuma. Dan sebenarnya dia bersebelahan je dengan MRT Line Kajang, MRT Museum Negara. Yang mana connected jugalah dengan KL Central kan. Biasa kalau kat atas tu dia tak jumpa yang taman dulu. Kalau kita masuk ke sini, kita akan jumpa taman permainan dulu sebelah sana. Kalau masuk dari situ tadi, jumpa hutan-hutan dululah. Jumpa yang view yang macam ni dululah. Kalau belakang ni biasa orang bawa anak main taman, dia orang akan fokus pada belakang ni lah. Tak kisah pun. Ikut keselesaan, dan biasanya petang memang padat kat sini. Nak dapat parking kat kawasan ni, belakang ni limited. Susah sangat. Betul lah tu. Banyaknya motor. So okay, kita ke belakang. Ni nampak biasa-biasa je sebab yelah pagi. Ni pukul 10 pagi hari biasa. Belakang ni memang ada space lagi. Kalau tak dulu sampai situ je. Bawah ni ada bulatan kecil je. Tapi sekarang dah luas lah. Terbesar lah kawasan ni.
Rizal Kimchi. Apa Mariam macam tu lah bini dia. Kereta dia rupanya banyak ya, kereta orang kaya di sini. Kita tu Rizal Kimchi. Ngam-ngam tengah buat konten pula kita ni tu Rizal Kimchi. Dan lagi kita parking. Dia orang dah habis ke apa? Mariam, mana Mariam? Tak apalah. Kejap. Parking dulu Zat. Rapatnya rasanya. Awak ni tak sabar ke? Tunggulah saya masuk parking dulu. Okeylah. Okey. Jom kita turun sekejap. Saya pause dulu. Oh, dia dah gerak dah. Pakcik tadi je ajak borak. Range Rover. Apa? Kereta dia. Dia jalan kejap lah. Turunkan balik nasi yang dah makan tadi. Mana? Kereta dia pusing ke apa tadi? Alah. Ini kalau buat apa? Saya saja ni. Dia pusing itu terus jerit kan. Mariam. Elok dia ni naik boat tu kat depan tu, cruise boat. Berapa? 25 untuk warga negara, kanak-kanak. Ni kayak. Oh, kayak ada juga. Okey. Untuk 2 orang double murah sikit lah Jom lah jalan. Tak pakai mic ni, tapi harap-harapnya suaranya kuat lah. Tada! Baru nampak muka saya ke? Macam biasalah, muka saya macam ni lah. Luas bukan? Hanya orang tertentu je boleh masuk ke sini. Ni lah taman mainan ni, dah lama dah ni. Adalah banyak yang kena baiki. Yang last time aku datang lah, tapi sekarang tengok macam okey Buai tengok sempurna dah. Dia orang dah repair tu katnya. Biasalah mainan macam ni. Tak dapat nak dikawal percuma pula tu. Semua atas orang yang menggunakannya lah. Banyak lagi. Ni kalau untuk anak-anak kecil tu memang betul-betul puas lah main kat dalam ni. Tu belakang tu lagi. Betul. Dalam ni ada taman rusa, kancil. Aku rasa masih wujud lagi lah kat atas tu. Tapi aku takkan pergi ke arah satu lah. Ni nak pergi sampai Tasik tu je, nanti patah balik ni. Biasa orang ambil gambar kat sini. Baru betul tak kabur. Daripada tadi aku tak lap lagi. Sebenarnya sebelum ni pernah je aku buat video jalan dalam ni. Nanti korang boleh check video ni. Dan aku letak link kat bawah, ataupun korang boleh search dia punya tajuk ni. Aku punya tajuk video lepas ni aku letak kat sini. Nampak tak? Itulah. Korang type je lah tajuk dia, ataupun tekan link lah kat bawah video ni. Sebab kadang-kadang kalau orang tengok kat TV tu susah lah kan.
Kalau tengok kat phone ke laptop ke senang lah nak klik link tu. Gitu Tu ada taman-taman mini ala-ala Jepun gitu konsepnya. Ada buluh-buluh lah. Selalu orang ambil gambar kalau korang tengok tu kat dalam-dalam tu lah. Gitulah. Serius lah. Aku tak bawa tripod ni. Oh ya, dia punya nama ni Ripple Bay. Dia ada dekat TikTok juga ni. Main-main kayak apa semua boat-boat ni. Rasanya korang boleh call dia, dia akan ambil korang dekat pintu depan tu kalau malas nak jalan kan. Cantik tak kalau waktu petang. Comel ni buat dia orang. Sunyi kot hari biasa tak? Kayak dah. Nia ini. Tapi kalau korang daripada MRT tu, korang jalan kaki, korang akan jumpa kat sini. Dia tengah-tengah je kawasan ni. Macam mana kan? So yeah, jelah aku nak patah balik. Dia macam bagi yang suka ambil-ambil gambar kan, alam semula jadi kan, konsep-konsep macam tu, hijau-hijau tu. Ni salah satu pot dia orang yang mana guna kamera kan. Sukalah dia orang ambil-ambil gambar kat sini. Adalah kedai belakang tu, kopi tu tapi belakang tepi tu. Tapi betul-betul tak sempat lah nak pergi. Okay, dan bye semua. Selamat maju jaya semua. Tiba. Oi, panasnya. Berapa step tadi? Tak kira lah Begitulah kejadiannya. Jom kita keluar daripada sini. Okay guys, terima kasih menonton. Jangan lupa share, like, subscribe. Kita jumpa lagi next video. Okay, untuk video-video aku yang lepas, korang boleh tonton aku punya playlist Kuala Lumpur. Aku selitkan dekat hujung ni, Kelab Taman Perdana Diraja. Korang boleh lah wish situ untuk pergi ke parking kat hujung tadi. Sebab aku tak tahulah location dia macam mana. Sebab yalah, kita tahu kat belakang tu sebab yalah, kita tahu je kat situ je. Tak kata kita nak bagi map, kita cari-cari tak jumpa. So korang boleh lah wish hari tu tadi tu. Okay, bye.